Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 6 pada hari ini akan membentangkan berkaitan tajuk hubungan akidah dengan peraplikasian maqasid syariah. Terlebih dahulu saya akan memperkenalkan ahli kumpulan. Kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama saya sendiri, Muhammad Iqbal Dini bin Muhammad Hairuddin, dan yang seterusnya adalah Nur Aida Sofia binti Ahmad Yahya, dan yang terakhir Nik Nur Putri binti Ahyad. Baiklah, kita akan teruskan kepada pembentangan yang seterusnya, iaitu konsep akidah. Baiklah, pertama sekali kita akan melihat konsep akidah, di mana konsep akidah merujuk kepada keyakinan atau pegangan dasar dalam agama yang berkaitan dengan hal-hal yang harus diyakini dan diterima oleh seseorang individu sebagai prinsip utama dalam keimanan. Maksud kat sini, sebagai umat Islam, kita haruslah sentiasa meyakini dan berpegang teguh kepada dasar-dasar agama Islam. Seterusnya, dalam kata Islam, akidah ini mencakupi keyakinan tentang Tuhan, Allah, malaikat, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat, takdir dan hal-hal lain yang berkait dengan keimanan. Seterusnya, akidah juga mengarahkan seseorang untuk memahami dan meyakini hakikat kehidupan, tujuan hidup serta hubungan antara manusia dan Tuhan menurut ajaran agama yang diyakininya. Okey, masih kat sini, seseorang umat Islam haruslah sentiasa memahami tujuan kehidupan serta hubungan antara manusia yang haruslah berlandaskan ajaran agama Islam. Akhir sekali, dalam Islam, pemahaman tentang akidah yang benar sangat penting untuk menjaga keutuhan iman dan menjauhkan diri dari ajaran yang sesat. Baiklah, seterusnya ialah konsep maqasid syariah. Konsep maqasid syariah ini menurut Islam adalah tujuan dan maksud yang ingin dicapai oleh hukum-hukum syariah yang diturunkan oleh Allah untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan di akhirat. Jadi seperti yang kita tahu, Islam ini merupakan agama syumul yang merangkumi kehidupan manusia dari seluruh aspek. Seterusnya, maqasid syariah ini mengarahkan kepada perlindungan terhadap nilai-nilai fundamental kehidupan manusia yang melibatkan agama, jiwa, akal, harta dan kehormatan. Jadi tujuan utama maqasid syariah ini terdapat 5. Yang pertama ialah hifzi ad-din, iaitu melindungi agama. Tujuan utama dalam Islam adalah untuk menjaga agama, iaitu agama Islam, dan kebebasan dalam beribadah. Jadi hukum-hukum syariah ini dirancang untuk memastikan individu dapat menjalankan ibadah dan keyakinan dengan bebas dan tanpa paksaan dan gangguan. Yang kedua, hifz an-nafsi, iaitu melindungi jiwa. Islam ni sangat menghargai kehidupan manusia. Jadi salah satu tujuan maqasid syariah ni dibentuk adalah untuk melindungi jiwa agar tidak hilang secara tidak sah serta dapat melindungi individu dari segala bentuk kekerasan dan tindakan yang membahayakan nyawa manusia. Seterusnya ketiga, hifz al-aqli, iaitu melindungi akal. Islam ni mengajarkan kepentingan akal yang sihat untuk kita berfikir, membuat keputusan yang bijak dan menjalani hidup yang seimbang. Jadi dalam maqasid syariah ni bertujuan untuk menjaga akal manusia ni lah supaya tidak terpengaruh oleh perkara-perkara yang merosakkan akal, contohnya seperti alkohol, dadah dan sebagainya. Yang keempat, hifz al-mal, iaitu melindungi harta. Islam mengakui bahawa hak individu untuk memiliki dan menguruskan harta mereka dengan adil. Dalam maqasid syariah ni, kita akan berusaha untuk memastikan bahawa hak milik dan kekayaan individu ni akan terpelihara dengan baik daripada kecurian, penipuan ataupun kerosakan yang lain. Dan yang terakhir ialah hifz al-ird, iaitu melindungi kehormatan dan keturunan. Kehormatan pribadi dan keturunan ini adalah perkara yang sangat dijaga dalam Islam. Dan maqasid syariah ini bertujuan untuk melindungi kehormatan individu dan keluarga dari segala bentuk fitnah, penghinaan ataupun pencemaran nama baik. Okey, baiklah. Seterusnya kita akan lihat hubungan antara akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah. Yang pertama adalah akidah sebagai landasan pemahaman maqasid syariah, di mana akidah yang benar memberikan arah dan landasan yang kukuh bagi umat Islam untuk memahami tujuan-tujuan syariah yang di mana menekankan perkara iaitu pertama sekali adalah agama,
Yang kedua adalah jiwa. Yang ketiga akal. Yang keempat harta. Dan yang kelima kehormatan. Jadi seterusnya keyakinan kepada Allah dan hukum-hukumnya mengarahkan umat Islam untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangannya yang semuanya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat. Di mana setiap larangan Allah SWT adalah mempunyai tujuan-tujuan tersendiri yang mampu untuk mencapai kemaslahatan umat. Dan akhir sekali, maqasid syariah yang bertujuan untuk menjaga 5 perkara yang saya sebut tadi, di mana 5 perkara asas tidak dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa akidah yang benar. Baiklah, yang kedua, hubungan antara akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah. Akidah dan maqasid syariah ini adalah sebagai panduan dalam kehidupan manusia. Jadi maqasid syariah ini memberikan petunjuk tentang matlamat yang perlu dicapai dalam hidup seorang Muslim seperti melindungi agama, nyawa, akal, keturunan dan harta. Contohnya macam melindungi nyawa. Dalam maqasid syariah ini telah melarang pengambilan alkohol kerana ia dapat memberikan kesan yang buruk pada diri seseorang individu itu. Seterusnya, akidah yang sahih dan benar menjadi kekuatan yang mendorong untuk mengamalkan syariat dalam kehidupan seharian mereka dengan tujuan mencapai maqasid ini. Jadi, akidah yang benar ni akan membawa kepada maqasid syariah yang dapat memberikan kemaslahatan dalam kehidupan manusia. Dan tanpa akidah yang benar, usaha untuk mencapai maqasid syariah akan kurang efektif kerana kurangnya motivasi dan pemahaman yang mendalam. Baiklah, seterusnya dalam Al-Quran, Allah menekankan tentang pentingnya mengikuti peraturannya yang berkait dengan maqasid syariah. Sebagai contoh, Allah berfirman yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya serta pemimpin-pemimpin kamu. Dari surah An-Nisa ayat ke-59. Jadi pada ayat ini menunjukkan bahawa taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah SAW adalah berdasarkan akidah yang benar, dan ketaatan ini membawa kepada tercapainya maqasid syariah yang sering menjaga agama dan nyawa umat. Yang seterusnya, hubungan yang ketiga, akidah yang benar ni akan menjamin kepada pencapaian maqasid syariah yang sempurna. Hal ini demikian kerana akidah yang benar ni menjadi penentu sejauh mana seseorang itu, iaitu orang Muslim ni dapat memahami dan mengamalkan maqasid syariah dengan sebaik-baiknya. Kerana tanpa akidah yang sahih ni, pelaksanaan syariah mungkin hanya dilakukan secara lahiriah sahaja tanpa memahami ataupun mencapai matlamat yang lebih mendalam dan hakiki. Maksudnya kat sini orang Muslim tu akan melaksanakan sesuatu perintah tu secara membabi buta saja tanpa mengetahui maksud kepada matlamat tersebut. Jadi contoh akidah yang sahih ni mengenai kebijaksanaan Allah dalam menetapkan syariatnya akan membuatkan seorang Muslim dan mengamalkan hukum-hukum syariah walaupun kadang-kadang ia tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh akal manusia. Jadi pengalaman ini akan membawa kepada pelaksanaan maqasid syariah yang lebih baik, yang lebih menyeluruh seperti menjaga harta, iaitu hifz al-mal dengan cara yang benar, termasuk dalam pengurusan perniagaan, zakat dan lain-lain. Yang keempat adalah maqasid syariah sebagai tindakan berlandaskan akidah, di mana maqasid syariah tidak hanya terhad kepada hukum-hukum furuk, tetapi juga merupakan tujuan yang lebih besar dalam kehidupan seseorang Muslim. Tujuan ini adalah untuk memastikan kesejahteraan umat manusia dengan menjaga 5 perkara asas yang penting. Dengan akidah yang teguh, seorang Muslim akan melihat setiap tindakan yang dilakukannya dalam rangka memenuhi maqasid syariah sebagai kewajipan yang perlu dilakukan untuk mendapatkan keredaan Allah SWT dan bukan hanya sekadar mengikuti aturan agama. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki akidah yang benar akan menjaga nyawa dengan tidak membunuh atau membahayakan diri sendiri kerana dia meyakini bahawa kehidupan adalah anugerah Allah Subhanahu Wa Taala yang perlu dijaga. Begitu juga dengan menjaga agama,
akal, keturunan dan harta. Semuanya dilakukan dengan keyakinan bahawa ia adalah tanggungjawab yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat manusia. Baiklah, sekarang kita akan mengenal pasti dalil nakli berkaitan hubungan akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah. Dalam surah At-Tahrim ayat ke-6, Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman, bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kamu dan keluarga kamu dari neraka yang bahan-bahan bakarannya manusia dan batu berhala. Neraka itu dijaga dan dikawal oleh malaikat-malaikat yang keras layanannya. Mereka tidak menderhaka kepada Allah dan segala yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pula tetap melakukan segala yang diperintahkan. Jadi berdasarkan ayat Al-Quran ini, kita dapat mengetahui bahawa kita perlulah menjaga diri kita dengan melakukan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menjaga diri kita daripada azab api neraka. Seterusnya kita akan melihat kepada hubungan akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah yang terakhir, iaitu maqasid syariah sebagai tonggak pemantapan akidah. Salah satu perkara daruri yang menjadi agenda utama maqasid syariah ialah memelihara agama, iaitu hifz al-din. Istilah ini merupakan gabungan muraqabah antara dua perkataan, iaitu hifz, iaitu maksudnya menjaga atau memelihara, dan juga al-din yang bermaksud agama. Sebagai contoh, seseorang yang memiliki akidah yang benar dan teguh semestinya telah mengaplikasikan tujuan utama maqasid syariah yang pertama, iaitu hifz al-din. Menurut ayat Quran surah Al-Imran ayat ke-85, Bismillahirrahmanirrahim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu. Maksudnya, dan siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Maksudnya di sini, dalam apabila kita melihat akidah, tujuan utama kita menjaga akidah adalah agama kita sendiri. Kepercayaan kita sebagai seorang Islam, kepercayaan kita kepada Allah yang satu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Dan dari situ, apabila kita menjaga akidah, kita juga telah mencapai tujuan utama maqasid syariah yang pertama, iaitu menjaga agama kita, menjaga kepercayaan kita dalam Islam. Jadi itu adalah hubungan akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah yang kelima dan yang terakhir. Seterusnya kita akan melihat pada bahagian penutup. Baiklah, sampai sudah kita kepada akhir perbincangan kita, iaitu pada bahagian penutup. Akhir kalam, setelah meneliti secara mendalam berkaitan hubungan antara akidah dengan pengaplikasian maqasid syariah ini, kita boleh merumuskan bahawa kedua-dua aspek ini memainkan peranan penting kepada kita sebagai umat Islam. Kita tidak boleh hanya mengambil satu bahagian dan meninggalkan bahagian yang lain dalam akidah dan maqasid syariah. Sebagai contoh, dalam maqasid syariah kita hanya mengambil menjaga agama dan tidak mengambil menjaga nyawa dan sebagainya. Tapi kita perlu mengambil secara holistik atau keseluruhannya. Hal ini dikatakan demikian kerana kedua-dua hal ini saling berkait rapat antara satu sama lain. Jika tiada satu antaranya, tidak akan sempurna kesemuanya. Pernyataan ini amat disokong rapat dengan bukti-bukti hubungan yang telah dinyatakan dalam perbincangan kita ini. Bermula daripada yang pertama hingga yang kelima, terdapat 5 jenis hubungan yang kita telah tunjukkan dalam perbincangan ini. Dalam usaha untuk menjaga akidah sebagai umat Islam, kita perlu memahami dan menjaga 5 tonggak dalam maqasid syariah dan memperkukuhkan akidah kita. Sekian, itu sahaja daripada kumpulan kami. Terima kasih.